Apabila makhluk terbesar di bumi mati, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Sebelum mati, ikan paus biru dipercayai akan berenang jauh dan membuat satu selaman terakhir ke dasar laut yang sangat dalam. Peristiwa ini dipanggil whale fall. Mula-mula jerung dan belut akan memakan bangkainya. Kemudian, cacing kecil pula memakan sisa yang tertinggal. Selepas itu, cacing zombie akan melepaskan asid ke dalam tulang paus untuk menghancurkannya dan mengambil nutrien di dalamnya. Lama-kelamaan, bakteria dan hidupan laut dalam mula hidup di sekitar rangka tersebut. Seekor paus yang mati boleh menyokong lebih 40 spesies dan ribuan orgasm selama hampir 100 tahun. Apabila seekor paus mati, ia sebenarnya memberi kehidupan kepada seluruh ekosistem. Tiada apa dalam alam ini yang sia-sia. Setiap ciptaan mempunyai tujuan. Setiap perkara adalah sebahagian daripada rancangannya yang sempurna. Jika anda suka konten macam ini, follow Space Zola tau. Terima kasih.